Hmm. Assalamualaikum. Uh, Hai guys. Selamat kembali ke High Slim Channel. Channel yang memaparkan gameplay seram tapi short supaya korang boleh layan. Alright. Aku tak tahu lah, dia tak ada orang kata apa lah, opening frame ataupun kan biasa kalau game nak start kan dia akan ada tulis start, quit, setting whatsoever tu kan. Tapi ni tak ada, dia masuk terus game dia. Okay, mungkin last kot dia tunjuk. Okay, so by the way, nampak kan kat sini apa, tengok dekat aku punya apa, muka kan, nampak seram kan. Tapi okey gak macam ni kan. Dia macam suluh dari bawah, so nampak macam kita sedang bermain game seram. Alright. Seram kan? Seram kan muka aku? Okay, aku terpaksa cas lampu aku. Okay, lampu nak habis lah. Right, so tanpa buang masa, aku memperkenalkan game ni. Game ni bertajuk My Neighbor Ed. Okay, jiranku Ed. Macam biasalah, aku dapat ni daripada H2IO. Sebelum ni pun game jiran, pasal jiran kan. So ini pun pasal jiran. Tak tahu lah pasal apa. Kejap dia kadang-kadang dia tengok luar ni dia macam lag sikit kan. Tak tahu lah. Aku pun nak setting, tak tahu tekan apa ni. Weh, boleh lah. Oh, tapi ni je volume dengan sensitivity je. Okay. Oi, aduh, terkeluar macam tu je. Okay, alright. So phone kita berbunyi. Sambung balik So phone kita berbunyi. Dan kat this one call. Hey. Hi. You close, big guy. Stay at work. What you juggling? Things filling up lately. Kawan dia busy benar Oh, dia menguap dah ke? Woi, mak kau. Terkejut aku. Woi, apa? Woi, kuat bai. Terkejut aku. Apa? Okay, ambil torchlight. Oi. Woi. Bunyi apa tu? Okay, by the way, game ni tak ada arahan Weh, apa lag Oi. Ni apa? Siapa yang menjerit tadi? Ui, dia lag Sorry guys. Tapi aku kena tahu juga daripada mana datang bunyi tu.
Oh, dia Teddy. Oh, ini gelap ni weh. Aku tak nampak lah. Oh, siapa yang menjerit tadi? Hello? Saya tinggi. Ceh, tak boleh naik punya. Oi, tak boleh lari pula tu. Ui, mak kau. Ui, bunyi apa weh? Where are you? Ah. Eh. Eh. Weh. Apa cerita? Oi, mak kau. Ah. Hujan. Torchlight pun. Memang terang satu hala je ke? Hmm? Hello, Ed? You okay, man? Mana? Apa cerita? Oh. Hai. Ui, muzik dia sumpah tak relax. Oi, oi. Pula. Aku tak tahu lah nak gimana ni. Mungkin kita kena jalan je kot. Oh, tu ada lampu. Jalan pun slow. Ah, aku kadang game macam ni lah, aku pening nak buat apa ni. Kena buat apa boy? Central Park. Tak boleh pun. Wait. Teddy ni bukan dalam tu ke? Apa benda pula tu?
I'm home. Rumah mana pula? Rumah dia yang tadi tu ke? Ini macam kawasan ni macam dia tak tahu nak kata kawasan bukan perang, penempatan perang kot. Aduh, manalah kau. I'm home. Home mana? Bukan juga. Dengan tak boleh larinya. Oh, tu kot. Kat kita punya apa? Kita punya caravan ke? Aku pun kita minta tempat tinggal lah Right. Tiba-tiba menyala pula tu. Baik. Ah. Bye. Oh. Man. Okay. Betul. Dia genre dia memang slow, right? Tapi not slow in a bad way lah kan. Music dia jadi bang. Bunyi dia, sound effect dia jadi. Okay. Cuma engkau tak boleh nak explore banyak sebab dia gelap tu. Lepas tu pula cahaya pun at satu tempat je yang kau boleh halakan kan. And berlaku juga tadi stuck. Tapi pada aku kan mostly aku komen mesti akan kata okay lah game ni kan. Sebab pada aku okay lah. Memang okay pun. Alright, game ni last tu baru badut tu kawan kita dan macam cakap dia jadi clown apa semua. But okay lah. No more comment, no more compliment ke apa, no more. Alright, about this game. So for those yang nak rasa the sensation yang macam bunyi by the way bunyi dia tu pada aku nice. Okay, dia memang on time. Dia macam tepat pada orang kata kena lah pada situasi dia. Game biasa tapi music tu yang membuatkan game tu macam okay lah, nice, right? So tadi kata tak nak tahan biasalah. Okay, so terima kasih kerana sudi menonton dan keep support Heisting Channel. Jumpa di next video. Bye bye. Peace. Bye. Tapi kuasa macam ni okey ke kan? Dia cahaya dari bawah. Nampak macam game seram. Bye bye.